Saya nyanyi, saya tengok balon penuh atas pentas. Kapet stage macam ni yang lebih kurang. Alamak, saya terus jadi fobia. Jadi macam, alamak. Saya pun ambil, saya quiz lah. Balon tu pakai kaki, meletup. Mesti ramai yang tak tahu kan, Datuk Awi ni ada fobia dengan belon. Kata Awi, perasaan takut dan fobia terhadap belon itu mula datang pada waktu awal kemunculannya sebagai penyanyi. Apa punca sampai fobia tu, Datuk Awi? Sampai sekarang masih ada ke perasaan tu? Habis hilang saya punya hero. Dia ada satu kisah ni. Dulu saya tak takut belon. Saya pernah, masa budak-budak saya pernah tiup belon, duduk tapi belum bagi pecah apa semua. Untuk pertandingan-pertandingan tu lah. Okey. Tapi bila sampai satu ketika, agaknya dah lama tak tengok belon nama ni. Family saya ni, dia setiap hari jadi kita akan celebrate daripada zaman arwah bapak saya, mak saya dulu. Dia memang akan buat untuk anak-anak dia. Setiap birthday dia akan buat. Jadi di situ adalah game-game belon apa semua kan. Masa tu semua okey lagi. Tapi dah lama agaknya saya pun dah start menyanyi. Saya dah keluar, kadang-kadang jarang balik. Jangan jumpa keluarga. Kadang-kadang diorang punya birthday saya tak ada kan. Sampai satu hari tu saya balik rumah. Balik rumah, anak-anak buah saya ni semua dah agak berbesar sikit. Dia orang main belon tu. Dia main belon tu, dah tiup. Lepas tu dia dia yang Nilu lah saya. yang merening tu kan. Saya tengok daripada jauh kan, macam dah macam nak pecah kan. Dia dia pegang macam tu kan. Saya daripada situ, dia jadi macam dia jadi macam perasaan takut tu sampai tau. Lepas tu dah jadi macam tu, kawan-kawan yang lain pula bila dah dapat tahu saya ni macam takut dia meletup semua kan, dia orang pun buat lagi depan saya. Jadi dah makin hari jadi macam tu. Itu dah punca dia sampailah ke hari ni. Tapi hari ni dah okey dah. Hari ni okey dah. Sekiranya sekarang ni Datuk dah tak takut belon lah macam ni. InsyaAllah. Pernah tak Datuk ada kawan-kawan yang sekarang ni cuba tahu Datuk ada trauma tu, nak menyakat Datuk dengan Masih ada lagi kan. Kadang-kadang saya jadi marah lah. Jadi macam daripada nak bergurau saya jadi angin. Sebab malu kan. Oh, maksudnya bukan Datuk takut pecah ke apa tu, dia macam nilu tu je lah. Dia mesti lain. Dia tak tahu macam, saya tak tahu apa perasaan tu sebenarnya. Ada satu kes tu di Melaka. Ziana saya tengah nyanyi. Ziana nyanyi dulu. Ziana pun habis. Lepas tu saya nyanyi. Saya nyanyi, saya tengok balon penuh atas pentas. Kapet stage macam ni yang lebih kurang. Alamak, saya terus jadi fobia. Jadi macam, alamak. Saya pun ambil, saya quiz lah. Balon tu pakai kaki, meletup. Saya meletup, saya mencarut kat tu depan 6,000 orang. Orang punya gelak saya cakap, malu saya. Datuk ada ni tak pergi jumpa doktor ke ataupun cari solusi ke Tak benda tu? ada. Tak ada kan? Tapi dah okey dah, insyaAllah sekarang okey dah. Dia lama-lama dia makin okey.